Okey, jom kita buat soalan ni. So, awak cuba baca soalan dulu. Soalan kata apa, yang ini adalah kedai kek Sarah 20 pada tahun 2020 and pada tahun 2021. Dia bagi dalam bentuk carta palang tau. So, kalau as student ataupun saya sendiri pun tak familiar dengan carta palang ataupun bacaan ni. So, apa kata awak cuba buat jadual dulu. Awak cuba ambil benda ni and buat jadual lah. Seperti biasa, kalau jadual 2 tahun, awak kena letakkan 2 tahun. So, kita ada tahun 2020. Buat macam tu dulu. Lepas tu pada tahun 2021, and last kali kena cari dia punya index 21 based on 20 lah. Ya, begitu. Jom, so kita cuba buat je jadual satu-satu supaya kita senang nampak nanti So, yang ni kita ada 3 bahan. Okay, 3 jenis kek. Sorry. So, awak ada A, awak ada B, awak ada C lah. Okay, jom. So, kita buat jadual cantik-cantik dahulu untuk 2 tahun dan indeks dia. Jom. Masukkan dahulu dia punya harga ataupun dia punya betul lah harga lah. So harga pada tahun 2020 untuk A ialah 24, lepas tu 21, 26. So 24 and 26 lah untuk bahan A ataupun KA. Jom. Lepas tu pula untuk bahan B sama je 28, 28. So 28, 28. Jom. Lepas tu pula untuk bahagian C, KC awak ada 24 and 28. Okey. Ya, baru nampak cantik macam ni. Baru senang nak tengok. Okey. So, untuk yang ni nanti kita akan cuba untuk kira satu persatu dia punya indeks gubahan. Dia punya indeks. So, nak cari formula indeks, nak cari indeks macam mana formula dia? Soalan A lah. Nak cari I dia, gunakan formula 1 ataupun formula indeks biasa. P21 bahagi P20 darabkan dengan 100 lah. Begitu. Okey. So, untuk soalan tu dia nak minta awak kira apa ni? Yes, indeks harga bagi setiap kek. So, awak kena buat jalan kira untuk setiap tu and gunakan formula tadilah. Okay, untuk setiap kek. Okay, jom. Kita mulakan dengan kek A dulu. So, kek A ialah yang ini. So, awak kena buat jalan. Macam mana tu? 26 bahagi 24 darab 100. So, ini ambil kalkulator and tekan je lah. So, nanti awak dapat yang ni adalah 108.33. So, letakkan saja ni 108.33. Jom, gunakan 108.33. Yang ni untuk KA. Gunakan formula yang sama untuk KB pula. So, KB pula awak ada 28 bahagi 28. Kalau awak nampak yang ni kan, dia sama je. So, kalau ikutkan, kalau sama, boleh je nak letak 100 terus. Tapi kalau nak buat pun boleh juga. Macam mana tu? Ambil lah 28 bahagi 28 darab 100. Dia macam awak kira peratus. So, 28 per 28 darab 100. So, nanti akan dapat 100 juga. Okay, last kali untuk kek C. Kek C seperti biasalah. 28. Yang ni bukan 28 ni, sorry. Yang ni berapa tadi? 24. So, tak nampak tadi. Saya salah masuk Ini 24. Okay, jom. So, ambil lah 28 bahagi 24 darab 100. So, yang ni pun sama juga. Ambil kalkulator and awak ambil 2 titik perpuluhan. 116.67 lah. Yes, bundarkan lah. 116.67. So, masukkan sekejap dalam ni. 116.67. Okay, jom. So, settle untuk soalan A1. Indeks harga bagi setiap kek. Lepas tu dia nak cari indeks gubahan ataupun composite index. Seperti biasalah untuk indeks gubahan ataupun composite index, formula yang kedua lah. Awak kena darabkan dengan dia punya weightage ataupun pemberat. Soalan tu ada bagi tak pemberat dekat soalan ni? Ada Oh, so kalau tak ada, sama jugalah. Kalau tak ada, dia kena guna apa? Pemberat dia awak kena anggap dia satu saja. Kalau lah dekat soalan dia tak bagi awak nisbah ke, pemberat ke, bilangan ke, awak kena anggap dia punya weightage itu satu sahaja. Boleh? So, soalan tu dia nak cari apa tadi? Ini soalan A12. Dia nak cari indeks gubahan ataupun composite index 21 berasaskan 20. So, dia punya formula apa? Dia punya formula ialah kena ambil setiap indeks darabkan dengan pemberat. Darab pemberat, darab pemberat. Lepas tu bahagi dengan total pemberat. So, macam mana? Ambillah setiap satu So, KA 108.33 darabkan dengan weightage ataupun pemberat. So, KB pula ambillah 100 darab 1 pula. And KC awak ada
116.67. Okey, 116.67. Jom. Lepas tu bahagi semua dengan total weightage. Bahagi dengan total pemberat lah. Sini. Ya, so awak ambil calculator and cuba kira sekejap dapat berapa 108.33 tambah 101 tambah so bahagi 1 tambah 1 tambah 1. Okey. So ini tekanlah kalkulator, awak dapat jawapan dia. Ambillah 2 titik perpuluhan 108.33. Okey, 108.33. Okey, jom. So settle untuk soalan yang kedua. Jom soalan B pula. Soalan B cakap bahawa given that the total sales meningkat. So bila total sale ataupun jumlah jualan semua jenis kek, dia mention semua jenis ataupun all types, yang ini gubahan lah. Maksudnya yang ini dia punya indeks untuk semualah gubahan. Meningkat sebanyak 5%, 21 ke tahun 2022. 21 ke tahun 2022 meningkat 5%. So yang tu awak kena labelkan dulu, awak kena labelkan apa? I. So tahun asas dia 21, letakkan di bawah. I 21 kepada tahun 2022 meningkat sebanyak berapa awak? Meningkat sebanyak 5%. So awak tambah lah 100 tambah 5. Kalau sebab kata meningkat lah, meningkat ataupun menokok ataupun increase. So awak kena tambahlah 100 tambahkan dengan 5, awak dapat 105. Yes, boleh. So lepas tu apa lagi Dia kata cari indeks gubahan, find the composite index untuk 22 based on 20. 22 berasaskan 20. Jom. So dia nak cari apa pula? Dia nak cari indeks 22 based on 20. So kalau awak perasan untuk soalan ni dia ada melibatkan 3 tahun. Ya ke? Ya. 2020, 2021, 2022. Yes, 3 tahun. So awak kenalah guna formula 3 tahun. Untuk nak bagi nampak boleh boleh lukiskan dulu. Kita ada tahun 2020. Ya. Lepas tu awak ada tahun 2021. Ya. Lepas tu awak ada tahun 2022. Yes. Macam gitu. Okay, jom. Lepas tu baru awak masukkan satu persatu lah. Pertama sekali 22, 21 yang ini. So yang ni adalah 105. Okay, jom. Lepas tu dia nak 22, 20. Dia nak yang inilah. Okay, jom. So sekarang ni awak kena cari yang ini dulu supaya dia lengkap. And saya rasa dah ada pun 21, 20. 21, 20. Yang ini. Yes. Tapi yang ni gubahan boleh ke ambil? Boleh lah. Sebab soalan ni memang dia nak untuk yang gubahan pun. Jumlah. Total. Semua jenis kek. Ataupun all type. So memang gubahan pun sebenarnya. Yang ini sebenarnya memang gubahan pun. Yang ini. Ya. So boleh masukkan terus. Dia punya 21, 20 ialah 108.33. Yes. So macam ini awak. So awak boleh guna formula apa? Formula 3 tahun. Nak cari C sama dengan apa? A darab B per 100. Okay. C ni sebenarnya apa? C ni sebenarnya I 22 based on 20 lah. Okay, jom. So dia punya formula apa awak? Nak cari C A darab B per 100. C ni apa awak? C ni I 22, 20 lah. Masuk je I 22, 20 lah dia punya gubahan tu. Jom. So A dia 108.33. Masukkan sini saja. Tak cukup. Okay, jom. B dia pula. B dia ialah 105. Yes. Yang ni just kena tekan calculator and tengok jawapan dia berapalah. 108.33. 105 per 100. So awak tekanlah calculator. Awak dapat jawapan dia 113.75. Boleh? Bundarkan 2 titik perpuluhan lah. 2 decimal point. Jom. So settle untuk soalan B. 2 markah je pun. Tak banyak pun. Okay, jom. Soalan C pula. Soalan C kita buat. Soalan C kata, semua jenis kek. Sekali lagi lah, awak kena ambil yang jawapan gubahan tadi. Sebab apa? Sebab dia kata all types. So yang ni indeks gubahan lah. Okay, jom. Merosot ataupun decrease sebanyak M% daripada tahun 2022 ke tahun 2023. Okay, ni awak cuba tengok ayat ni 22 ke tahun 2023. So kena cuba labelkan I dulu. I. Dia punya tahun asas ataupun base year adalah 2022. Tahun semasa dia 2023.
Jom. Dia kata merosot sebanyak M%. Maksudnya 100 tolakkan dengan M lah. Boleh? Sebab dia kata berkurang atau merosot ataupun decrease 100 minuskan dengan M%. Ya, macam gitulah. Jom. Lepas tu kita apa lagi, Wak? Diberi jumlah jualan semua kek. Sekali lagi lah semua kek pada tahun 2020 ialah 58,000 dan pada tahun 2023 49,300. So dia bagi awak price lah. Cari value of M. Jom. Pertama sekali awak kena check dulu benda ini ada kena mengena dengan 3 tahun tak? Cuba check sekejap Awak ada tahun 2022, 2023 dengan 2020. Lah dia kena mengena dengan 3 tahun. So dia ada kena mengena dengan 3 tahun. So apa kata awak cuba labelkan dahululah. Jom. So saya cuba untuk letakkan tahun dulu. Kita ada tahun 2022. 2020. Lepas tu ada tahun 2022. And last kali awak ada tahun 2023. Ya, begitulah. Jom. And dia kata apa sekarang? Dia kata jumlah jualan semua jenis kek tu merosot dari 2022 ke tahun 2023. Maksudnya I23-22 yang inilah 100 tolakkan dengan M. Boleh. Lepas itu ada lagi tak dia bagi apa-apa? So dia kata apa? Ni dia bagi awak ni 20 dengan 23. So kalau dia bagi 2 tahun ni 20 and 23, boleh cari dia punya I dululah. So awak cuba cari dia punya I dulu. I 23 dengan 20 lah. So awak cuba cari dia punya I 23 dengan 20. Macam mana formula nak cari 2 tahun tadi? P 23 bahagi P 20. Apa tu? Darabkan dengan 100. Terkejut. So pada tahun 2023 harga dia berapa tadi? 49,300. So masuk sekejap 49,300. And pada tahun 2020 58,000. Yes, masukkan dululah yang itu. Jom. So cuba kira yang ini dahulu. 49,300 per 58,000 darabkan dengan 100. So awak akan dapat 85 lah dia punya indeks dia. Yes. So I23-20 ialah 85. 23-20 ialah 85. Jom. Sekarang awak kena cuba cari ada tak yang kita dapat tadi 22 berasaskan 20. Cuba cek tak? Ada tak 22 based on 20? 22. Ni ada 22-20. Betul? Nah, 22-20. So awak kena ambil balik je jawapan ni. 113.75 masukkan dalam inilah. Boleh? So dengan menggunakan formula yang sama apa tadi? A darab B dapatlah C. Betul? So gunakan formula yang sama saja. C sama dengan A darab B per 100. Jom. So C dia adalah 85. Masukkan dahulu C 85. A dia 113.75. Masukkan dahulu dalam ni. Jom. And dia punya B ialah 100 tolak M. Sekarang ni boleh ambil calculator and cari value of M teruslah. So ambilkan calculator. Jom. So awak tekanlah semua macam ni tekanlah shift soft ataupun shift soft equal. So shift soft equal awak dapat dia punya M ialah 25.27. Ambil 2 titik perpuluhan. Alright.